Orang yang buat bisnes, dia akan risau masa bila. Bila musim tu habis, income dia pun akan jadi sunyi. Macam orang jual baju raya, akan meriah masa bulan puasa je. Lepas tu, akan jadi sendu. Macam juga orang yang jual kek bulan. Masa festival je, orang akan cari kek tu. Lepas tu, sendu. Tapi, dalam bisnes tungau ni, dia lain sikit tau. Bisnes ni, dia tak ikut musim sebab orang top up setiap hari. Sebab data ni dia tak tunggu masa raya. Orang nak internet ni hari-hari kan. Nak scroll TikTok, media sosial, semua perlukan data. Sebab itulah bisnes SIM card ni dia steady je. Orang takkan berhenti gunakan telefon. Tak payah nak fikir musim, tak payah nak fikir promosi yang pelik-pelik. Kita share, orang daftar, orang top up, kita akan dapat income setiap bulan. Ada satu cara, produk yang tidak bermusim ni boleh bantu kita buat income pasif 5 angka setiap bulan tanpa henti. Kita still dapat income tu walaupun kita dah tak buat dah. Menarik kan? Korang boleh join webinar malam ni pukul 9 malam. Percuma je, tak ada kena bayar apa-apa. Disebabkan percuma, tempat sangatlah terhad. Siapa cepat, dia dapat. Caranya, korang tekan je link dekat saya punya bio tu, daftar dekat situ, bijak buat duit. Kalau nak pilih bisnes, pilih yang tak tunggu musim. InsyaAllah boleh pergi jauh. Style kan?